Wow, guys, video kali ni guys nak buat solid guys. Tu Comet Pink 2010 Hoist Strike tu guys. Bahan-bahan dah ada kat sini guys. Okay guys, bahan-bahan dah ada kat sini guys. Ni guys, kita ada ni guys. Hong guys. Oh guys, tu bahaya guys, cermin guys, kelihatan di situ guys. Nampak muka tak pasal-pasal guys. Kita ada magak guys, kita ada ni guys. Stand balok ni guys, 50 guys. Darah 11 cm guys. Tu guys. Kita ada ni guys, pipe flexible guys. Kita ada tu guys, baku guys. Tu kita ada carrier size 16 tu guys. Tu nak tahu kat belakang tu guys. Okay guys, semua dah ready ni guys. Jom pasang guys. Nampak muka tak pasal-pasal ni guys. Okay, ni pipe flexible guys. So, sekarang nak ukur, nak potong, nak sembuh sikit guys. Color silver guys. Oh, nampak muka ni tak pasal-pasal ni guys. Okay guys, ni dipanggil pipe flexible guys. Korang boleh dapati di kedai-kedai hardware guys. 80 sen semeter pun ada, RM1 semeter pun ada guys. Bergantung pada tempat korang guys. Ni guys, silver guys. Sekarang nak sembuh ni guys. Let's go. Okay guys, sekarang nak dapat ukuran ni guys. Okay, lepas tu kita gunting lah guys. Okay. Okay guys, siap. Yang ni kita telah sembuh silver tu guys. Okay, ni guys, siap sembuh dan potong mengikut ukuran saiz guys. Okay, ni kita ada ni guys. Yes. Ni stand balok guys, full pack guys, 50 darab 11 cm guys. Kita ada baku ni guys, saiz 16, magak. Kita ada carrier size 16 tu guys. Okay, yang ni aku dah potong. Okay guys, ni carrier size 16 guys. Nak ukur, nak potong kat sini guys, supaya nak masuk kat fork kat depan tu guys. Okay, jom kita pergi ukur guys. Okay guys, potong kat sini guys. Kat sini pun boleh guys. Ambil habis ni guys. Jadi tak apa guys, orang boleh bang, orang boleh ke depan. Okay, kita ambil contoh yang ni lah guys. Okay guys, macam yang ni guys. Okay, wow guys, ni sudah potong guys. Carrier size 16 tu guys, supaya nak masuk dekat fork kat depan tu guys. Okay, mengikut ukuran saiz. Okay, ni carrier depan tu guys. Carrier depan, carrier belakang tu guys. Okay, sekarang nak tukar game tu dulu guys. Jom. Okay guys, jom tukar game dulu guys. Okay guys, yang ni aku telah masuk magak. Ni carrier belakang tu guys, angkat dulu. Ni angkat dulu baru boleh masuk ni guys. Okay, ni aku ikat kat sini. Okay, ni skru dulu guys. Kiri kanan dulu guys, ikat dulu guys. Okay, sebelum masuk ni kita ikat balik lagi guys. Okay guys, untuk carrier yang depan ni guys, masuk terus ke betak dekat situ guys. Okay, yang ni nampak tu guys. Ni tak apa guys, kambing boleh lalu, tak apa guys. Sekarang masuk magak dekat sini guys. Okay, betak guys. Okay guys, okay guys, nak masuk magak depan ni guys. Ni okay, sakut tu guys. So jadi bang lah sikit ni guys. Okay, jadi dapat masuk, supaya nak ikat dekat sini nanti guys. Okay, okay guys, ni klip besi yang tadi tu guys, angkat balik supaya nak ikat tu nanti guys. Dan ke betak guys. Okay, jom ikat. Okay guys, ni klip besi tu guys. Okay, aku ikat dengan kiri kanan tu guys. Okay,
Hmm. Okay guys, nak pasang baku ni guys. Yang ni tak sampai tu guys, cari panjang guys. Okay. Okay, yang ni dia ada potek ni tu guys. Korang buang sikit guys. Kalau yang baru tu guys ada potek. Nanti kalau nak ketuk tu guys, sayang terik ni guys. Benang tu guys. Macam ni. Okay, dapat masuk. Okay, dapat masuk. Okay, yang panjang. Okay guys. Takkan skru. Takkan skru. Takkan skru. Okay guys. Okay guys, ngam cun. Tak ada space guys. Kalau korang ada space guys, dia bergantung pada body guys. Aku nak cakap pun tak pandai guys. Kalau korang rasa tak serasi, korang kebetat je guys. Dia okey guys. Dia okey, ngam. Sekarang nak masuk bar GT kat atas tu guys.